Ramai orang tak tahu sebenarnya Salai Power bukan buka siang je, malam pun kita buka. Waktu malam ni lain sikit konsep dia. Kita nak bagi pelanggan rasa suasana makan yang santai, boleh duduk lama-lama, borak-borak, makan tenang sambil tengok skrin besar yang kita sediakan ni. Menu pun berbeza dari waktu siang. Antara yang paling popular, set bujang lapuk, semerah padi dan ibu mertuaku. Set dia lengkap tau. Ada daging salai, ikan bakar, udang sambal petai, telur dadar, lemak bakar, ulam, sambal belacan. Selain itu, ada juga nasi lemak. Macam-macam lauk yang korang boleh pilih. Nasi lemak ni serius tak tipu. Memang wajib untuk korang try. Kalau nak pilihan ringan sikit pun ada. Ini pun antara menu malam yang best di Salai Power, iaitu nasi goreng jenggo, nasi goreng ayam dara, nasi goreng daging, capati kari kambing dan macam-macam lagi lah. Ramai pelanggan datang waktu malam sebab suasana dia selesa, sesuai untuk family atau nak chill-chill selepas waktu habis kerja. Jadi kalau korang cari pot makan malam yang sedap dan tenang, jom datang ke Salai Power Jalan Kebun, Shah Alam.